Baik. Dimatikan. Lihat bagaimana Haziq Nizam terus mencari tamatkan perlawanan ini dengan kemenangan. Bal dengan baik. Servis daripada Krit Sanapong. Dia tidak mahu ketinggalan jauh. Baik, kali ini Wutinon pula antaran. Pukulan kita lihat dari Gila Thailand. Dapatkan mata pertama terlebih dahulu. Baik, kali ini bagaimana asakan Krit Sanapong ke arah Haziq Nizam. Walaupun berjaya dibantu oleh Farhan Adam. Mata pertama buat Malaysia. Baik, 4-1 Thailand di depan. Baik, antaran bagaimana? Hai, Riti Sud. Lima. Baik, kali ini first ball daripada Tanakon. Oh, Haziq tunggu di situ. Tapi sudah pun batal. Dibantal Tidaklah memihak pada sesiapa. Cuma kita kena terima bahawa ada masanya pengadil membuat keputusan berdasarkan pandangan matanya. Kerana challenge agak terhad, tak sebagaimana STL. 6-1. Jauh ketinggalan. Farhan Alam menunggu. Sekarang kali ini baik. Azlan menjeling terlebih dahulu Tanapon. Tap itu sudah dibaca Wutinon. Lepas pula. Dia hadapan jaring. 2 kali dah. 2 kali. Tadi awal tadi dia dah buat sekali. Tapi kalau kita lihat, dia memang macam dah baca. Azlan akan banyak main tap. Sebab itu Lalui servisnya. Wutinon sudah berposisi dia. Wutinon. Baik, kali ini daripada point daripada Haziq. Haziq perlu mendapat mata dahulu. Pelan-pelan lah cari macam mana pun. Baru kalau ada longgar pun sebenarnya pada Tanapon je. Krit Sanapong dan Wutinon defense mereka baik. Oi, masih dapat lagi ya Karim. Masih ada lagi. Alamak. Aduh, lihatlah. Itu yang saya kata, defend dia orang tu. Tapi inilah world class. Kan, inilah world class. Dalam keadaan bola dah terkena jaring dah tu, dia masih sempat mensongkit. Dan dia pula lakukan satu libas gulung yang diambil oleh Haziq. Tetapi sayangnya, ini, momen ni yang sayang. Antaran Haziq terlepas. Yang dekat. Sanapong memang baik persebuahnya. Sanapong melayangkan saja. Bola untuk libasan Tanapon yang mana dia sangat fleksibel, Mat. Hantar mana pun dia boleh selesaikan kerja dia dengan baik. Dan Wutinon, kalau kecederaan. Bola Haziq tinggi kali ni. Farhan Adam suapan ke tengah. Azlan. Banyak pukulan-pukulan macam ni. mata kedua ni, Ya. macam saya katakan tadi, servis daripada Haziq, satu mata melalui servis saja. Kemudian ini baru sekali point daripada. Aduh. Besok cuti. Okey. Tapi dapat juga dia ambil ke sana. Haziq clearance. Rupanya sekarang kalau kita lihat Haziq
Kalau Haziq tak jadi, dua depan ni mungkin juga Pemain tak yang jadi. sama menang pada tahun 2017 di gelanggang ini. Aslan, double blocker. Lepas. Mata ketiga. Banyak Dalam aplikasi. permainan sepak takraw. 3-11. 1-1 Haziq kena cek kerja. Itu dia. Kan saya cakap, lubuk yang ada hanyalah tanah pot. Pot perlu dijadikan sasaran oleh Haziq. Kaki, kiri, kanan, kepala, bahu, perut, semua dah. Tai Nam Sip Etosi Malaysia Tong Lip Kai Gam Liao. Bosbol Aslan pula. Itu jarang-jarang berlaku. Itu jarang-jarang. Kalau kita lihat dari segi saiz berbanding dengan tekon-tekon Thailand yang lain, Pontep, Sitipong, Siriwat yang tinggi-tinggi, di Sanapong ni walaupun dia taklah tinggi sangat, tetapi dia memiliki daya servis yang berbagai. Kita tengah ada mat seorang tekong yang macam ni. Okey. Keluar pula daripada Haziq yang mencuba sasaran 5. Karisma yang ada pada Wutinun ni sebenarnya punya ketenangan yang berbeza sedikit daripada Aidil. Kalau Aidil seluar jin, dia ni seluar selek kan. Keluar juga. Itu juga kan. Ada. Ini mata kelima ni, Syawal ni. Ada blocking. Mata Malaysia. Bijak Azlan Azlian. Terlalu memikirkan bagaimana untuk mendapatkan mata. Main seperti biasa. Saya sebenarnya suka mat baca komen-komen ni. Sebab tukarlah kan. Kemenangan. 5-13. Come on Haziq. Boleh. Pelan-pelan kayu. Ada di sana pun defend baik. Susah. Tak boleh ni. Kita try lain. Adakah ni regu paling kuat Thailand? Sebenarnya ini regu eksperimen. Pertanyaan saya dah, dia regu eksperimen. Tapi dia memang memiliki kebolehan bermain yang bagus sebenarnya. Keluar kali ni daripada Chris Sanapong. Malaysia. Dia nampak dia. Soran terus ke arah Wutinun. Dan diselesaikan oleh Tanapon untuk set yang pertama 15-6 dengan ketangkasan Tanapon melalui rejaman-rejaman yang penuh dengan keyakinan.